Jika nak buat sistem pendidikan yang baru, ianya mesti dibuat selari dengan dasar pendidikan kebangsaan, dan bahasa Melayu mesti menjadi bahasa utama kerana ianya adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, sebarang usul untuk mengiktiraf apa juga sistem pendidikan lain mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Saya, Wong Chun Kee, setelah pemilih menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Sabah adalah dengan susungannya mengangkat sumpah bahawa saya akan meninggalkan kewajipan saya sebagai demikian dengan jujur, dengan segala, dengan upaya saya. Baik, bahawa saya akan menumpangkan dap sedia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan melindungi dan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlu pangan persekutuan Malaysia dan perempangan negeri Sabah. Saya ingin memohon agar kerajaan negeri mempertimbangkan pemberian subsidi ayam dan telur, khususnya kepada golongan B40 harga barangan keperluan harian, termasuk ayam dan telur. Semakin meningkat, dan ini amat memperpangkan penduduk, terutamanya keluarga besar, nelayan dan bekerja harian. Meanwhile,